Baik, so Assalamualaikum dan selamat petang. Jadi pada hari ni aku nak buat satu website. Okay, aku akan ajar apa cara nak buat susunan jQuery dengan Bootstrap serta macam mana kita nak buat multi-page. Ya, aku akan ajar secepat mungkin lah. So sebab tak maulah nak boring sangat kan. Baik, the first thing you need is of course lah, you all perlukan CDN yang local. Okay, so dekat sini sebelum aku tunjuk yang ni lah kanan, you all boleh dapat dekat lecturer bagi boleh, ataupun kat CDOS yang dah ada lah, yang dah sedia. Tapi untuk hari ni aku pakai yang ni lah. Okay, and then bila you all dah download, dia ni dalam zip lah kan. Bila dalam bentuk zip, you kena extract. You extract, and then you extract dalam ni, dalam bentuk folder. So dia akan keluar Bootstrap, dia akan keluar CSS, dia akan keluar macam ni lah. Okay, aku ambil daripada WhatsApp ni lah yang puan bagi. Okay, back to ni lah, coding lah. Baik, so macam mana kita nak susun? Baik, aku ada formula aku, cara nak mudah ingat. Pertamanya macam mana dah sat? Kita buat okay. Baik, formula aku adalah kita buat ni lah, JB JMB JBM. Pedia formula tu. Baik, firstly kita panggil CDN dulu lah. Okay, yang ni teknik ni kita akan tengok kemudian lah. Aku akan tulis dulu. So first of course kita nak panggil CSS, link rail style sheet. Kita nak panggil CSS macam mana pun, ni lah cara dia, link rail style sheet. And then href sama dengan kita nak panggil jQuery dulu lah. You panggil jQuery CSS. Ingat lah, kita nak panggil CSS dulu baru JavaScript. Sama juga kita buat link rail sama dengan style sheet. Okay, href sama dengan Bootstrap. Yang ni pula Bootstrap CSS. Okay, nampak? Okay, CSS sudah. Sekarang kita nak buat JavaScript pula. So macam biasa, you kira script. Dekat sini src, kita nak panggil jQuery juga. jQuery, kita panggil jQuery yang biasa dulu, bukan jQuery mobile lah. Ini jQuery yang biasa punya. Sama juga you buat, kita panggil 3 JavaScript. Okay, 3 JavaScript. Yang ni kita panggil Bootstrap JS, bundle min JS. Dalam ni kita panggil jQuery mobile. Okay, jQuery mobile JS. Okay, so kita ada jQuery CSS, Bootstrap CSS, jQuery biasa JS, Bootstrap JS dan jQuery mobile JS. Okay, now kita dah siap dah buat ni. Cara untuk aku ingat adalah atas ni lah, JMB JBM. JM ni stands for jQuery mobile yang ni, B ni stands for Bootstrap. Okay, jQuery yang ketiga ialah jQuery biasa lah, J ni lah, B ialah Bootstrap, dan M ialah JM lah. Tapi kita tak mau bawa JM, aku bawa JM je. So bagi mudah ingat, ni cara aku lah. Kalau cara apa tak tahu lah macam mana. Okay, sebelum aku move on kepada body, suka untuk aku ingatkan, okay, tolong ingatlah benda ni ya. Kalau you all nak panggil CSS, pakai href. Kalau you all nak panggil JavaScript, pakai src. Sama juga lah untuk link rail style sheet ni, script source. You all kena ingat. Sebab ada orang dia buat semua betul ni, link rail style sheet, tapi dia silap tang ni. Ada orang dia buat script href, ada orang dia buat link rail style sheet src. Jangan ya. Href ni dia pakai untuk nak panggil CSS, src nak pakai untuk JavaScript. Okay, so kalau you all dah okay, kita akan move on kepada multi-page. Baik, kalau you all nak buat multi-page ni selalunya dia khas dalam jQuery sajalah. Cara kita nak buat multi-page nya, yang ni you all perlukan satu elemen, satu tag name yang you all wajib letak, iaitu div data dash role sama dengan page. Okay, yang ni wajib. Okay, div data role sama dengan page. So kita buatlah, katalah contohlah kan, latihan web contohnya. Okay, latihan web. Okay, katakanlah ni aku buat paragraf lah.
ini page pertama. Okay. Oh ya, jangan lupa ID. Sebenarnya ID ni nak pakai untuk nak panggil page yang kedua, katalah ni home. Okay. So dia akan keluar macam ni lah. Nampak? Okay. Ni nampak lain sikit lah daripada HTML besar sebab kita pakai jQuery dengan Bootstrap. Now, kita nak buat yang ni page pertama tau. Yang ni page pertama sah. Comment. Page 1. Now, kita nak buat page yang kedua. Sama juga, you all pakai div data role. Div data role ni di ibarat macam muka surat. So kalau you nampak div data role page ni, tu kiranya dia nak buat page baru lah. ID yang ni kita buat, katalah kan, kita nak buat apa? Kita letak dua lah no. Katalah kan, nak buat contact boleh, tak ada masalah kan. So macam biasa, dalam ni kita akan buat page kita lah. Baik. Katakanlah aku buat H1, katalah ni page kedua. Contoh. So dalam ni dia tak akan keluar lah page yang kedua, nampak? Tengok. Sebab aku type yang ni kan, nampak? Aku type yang ni page kedua tapi dia tak ada kat sini. Sebab apa? Sebab dia ada dekat page link. Okay, sekejap lagi aku akan tengok macam mana kita nak access yang ni. Which is, kalau you all tahu, buat button lah kan. Panggil href semua tu, kan? Baik, so macam mana kita nak pergi daripada sini ke sini? Yang ni aku rasa apa semua power lah. Okay, href sama dengan, okay, since kita panggil ID, kita pakai ID kan, kita pakai 2. So kita akan kita punya akan access ke sini lah. Nampak? Kita akan access ke sini. Okay, href 2. Apa lagi ya? Pergi ke page 2. Okay, sama juga kita buat kat sini. So kita boleh patah balik lah kan. Aku copy ni, so kita boleh patah balik. Pergi ke home. Yang ni kita tukar ke home lah. Kan ID kita pakai home kan, atas tu kan. Nampak? Yang ni, yang tu. So tekan. Nampak? Pergi ke page kedua. Kita tekan. Nampak? Dia akan pergi ke page yang kedua. Okay, kita nak pergi balik. Sama lah. Okay. Now, kita nak have fun sikit. Kita nak short sikit kan. Kita tambah transition. Transition tak susah. You tambah dekat href ni je lah. Kan? Nak tambah dia simple. Data dash transition. Okay. Transition dekat jQuery banyak. You all boleh check. Tapi kat sini aku akan ambil slide lah. Ya. Sama jugalah untuk dalam untuk yang ni. Untuk yang page kedua punya. So, kita tengok. So, bila aku tekan ni dia akan slide lah. Nampak? Dia akan slide ke kanan. Okay, katakanlah ni lagi satu lah. Nak have fun sikit, kita main fun kan. Aku nak pergi ke page kedua ni kan. Kita akan pergi belah kanan kan. Okay, kan page kedua ni kan. Bila aku tekan home ni, aku nak patah balik ke kiri. Maksudnya kita macam reverse lah. Boleh buat. Ya. Macam biasa, you tambah data transition slide. Cumanya, kita tambah lagi satu. Data dash direction. Sama dengan reverse. So, kita akan pergi ke sini. Dia akan slide belah kanan. So, nanti akan kiri balik lah. Aku tunjuk. Katakanlah ni page kedua pergi belah kanan kan. So, nanti dia akan reverse balik pergi ke belah kiri. Macam tu. Nampak? Jadi, apa yang aku nak hampa tahu dalam video ni is cara susunan dia dan cara kita buat page baru. Ya, menggunakan elemen tag name, div data role page serta ID yang bertujuan untuk kita nak navigate between pages. Ya, jadi itu sajalah untuk video pada kali ini. Ya.